Tahu tak, salah satu acara muzik paling berprestij di Malaysia sebenarnya bermula dari pertandingan radio? Itulah Anugerah Juara Lagu atau AJL, pentas yang menobatkan lagu terbaik setiap tahun. Uniknya, AJL bukan sekadar tentang siapa penyanyi paling popular, tapi tentang lagu itu sendiri, meliputi melodi, lirik dan susunan muzik. Bermula sejak tahun 1980-an, AJL jadi tempat lahirnya karya evergreen dan legenda muzik tanah air. Dari situ juga muncul ramai bakat baru dan tak kurang kontroversi. Sebab setiap persembahan di pentas AJL pasti jadi bualan. AJL bukan sekadar anugerah, tapi penentu citarasa muzik Malaysia. Like, share dan subscribe untuk lebih banyak kisah di sebalik lagu. Bye!